kena bersifat terbuka lah. Nak cakap kipas ke, aircon ke, dia nak cakap apa dia lagi, blower ke. So dia cakap ini kipas ais. Okey, mari terangkan kat sini. Ni tengah ayat demo tak cakap ke? Okey, minta maaf cakap saya ni minta maaf. Saya orang dia yang straightforward. Saya benda yang betul saya cakap betul. Benda yang salah saya cakap salah untuk wife saya. Jadi saya tak ada nak kipas-kipas. Wife saya tahulah. Wife saya tahu. Saya orang yang macam mana. Saya kalau tak betul, saya dekat dalam company pun, saya dengan staff-staff saya, dengan ejen saya pun sebegitu. Betul saya cakap betul, salah saya cakap salah. Saya tak ada nak bodek yang tak betul. Saya cakap betul lah sayang. Aku yang cakap betul. Itu bukan saya. Itu mungkin orang lain. Minta maaf. Sebab saya punya prinsip satu je. Dalam kehidupan kita ni, bila kita nak ada pandangan manusia untuk kita salah. Itu diri saya. Saya nak pandangan Allah. Saya bukan nak pandangan manusia. Saya bukan nak pandangan netizen. Saya bukan nak pandangan ni isteri saya. Minta maaf. Saya tak nak pandangan dia pun. Saya nak pandangan Allah. Sebab apa? Pandangan Allah lebih bermakna bagi kita. Hidup kita kerana Allah. Hidup kita bukan kerana manusia. Jangan bebel. You bebel kat I je. Okey, jom. I suka, I okey. Tapi tak semua. Okey, nanti bebel kat I lagi. Ni bebel kat you, bukan bebel kat orang. Okey, tak apa, dia bebel kat saya. Okey, jom. Dia memang bebel kat saya.